Dulu disebut bahawasanya batal wudu menyentuh kemaluan tu bibatnil kaf, dengan perut anak jari. Sebab sabda Nabi, man massa farjah, barang siapa menyentuh faradnya, atau man massa zakaran, maka falyatawadda, maka hendaklah dia mengambil wudu. Maka sentuh tu, masu, itu dalam bahasa Arab dia bahas. Masu tu sentuh mana? Pegang ke apa? Bila sebut masu tu, mana sentuh tu ialah dengan perut anak jari, bibatnil kaf. Jadi oleh kerana tu, apa dia sempadan yang dikatakan batnil kaf, perut anak jari? Di sini dibahas. Itu kerja ulama fiqh kan. Batnul kaf tu ialah batnur rahatain. Dimaksudkan telapak tangan tu ialah tapak tangan, iaitu jari, ya, bahagian dalam tu. Batnu rahatain, bahagian dalam, maknanya perut anak jari. Wa batnul asabi', dan perut jari. Asabi' tu jari tu. Jadi kalau kita tekap tu, yang mana bertemu tu dipanggil kafun, ya, batnul kaf. Tepian jari yang berhimpit, ya, jari, jika jari itu dirapatkan. Kalau jari itu indam dibaqiha, kita rapatkan satu sama lain kan, tanpa menekan. Duna ra'sid rasabi', tidak kepala ujung jari ataupun tepian itu tak termasuk dikatakan batnil kaf. Jadi kita tekap lagi kan, yang mana melekat itu dipanggil perut anak jari. Bermakna kalau disentuh kemaluan dia tadi dengan yang dalam ni, ini batal. Adapun kepala anak jari sini, kalau dia tersentuh tak batal. Atau antara dia ni, antara ni, itu kalau dia pegang dia punya kemaluan macam tu tak batal. Ujung, tengah dan tepi sini semua tak batal, yang mana bersentuh. Ada pun ibu jari dia kena buat macam ni. Dia buat macam ni, yang mana bersentuh dia panggil batnul kaf. Itulah perut anak jari. Sebab tu dia nak kenal perut anak jari. Sebab yang batal itu ialah perut anak jari bila disentuh. Dia pun ujung dengan tepi itu tidak batal, ya, bila disentuh kemaluan dirinya sendiri atau kemaluan, ya, yang lain. Hatta budak kecil pun macam itu.